Bagaimana kedudukan tangan lepas kita bersalam dengan seseorang? Saya pernah tengok ada yang letak tangan di mulut, di dada, di kepala, dan yang letak di punggung. Tolong jelaskan cara yang betul. Baik, dia kata, dia tengok orang salam, ada pas salam buat atas kepala, salam buat atas hidung, salam buat atas dada, salam buat punggung. Ada tak buat punggung? Boleh tahan mu ni. Jawabnya, tidak ada sebarang hadis yang mengatakan letak di mana lepas salam. Yang ada adalah amalan sahabat. Setengah sahabat meletakkan di atas kepala, salafus salih. Kerana tanda hormat kepada orang yang kita bersalam. Setengah tu dia cium tangan dia, tanda hormat. Setengah tu letak tanda dada, tanda syukur kepada Allah. Disebut di dalam kitab Adabul Musafahat oleh Al-Ustaz Nuruddin Al-Banjar Al-Maki. Dia kata boleh kita letak belaka, kerana letak di telinga, di mulut, letak di kepala dan di dada, ada diamalkan oleh salafus salih. Nampak? Jawabnya boleh, tapi bukan daripada sunnah, kerana adat sahaja, hukumnya molek. Yang molek sekali lepas salam, anggar-anggar lah buh dua ni tangan. Hak best sekali ya. Jawab. Buh dada, buh gini. Gini. Kan bola kocek bawah pasal. Oh tu hak best kali. Kau tengok orang nikah tu sedap kali. Ada buh dada. Orang nikah tu makan pulut nampak? Duduk tunggu depan pagar. Orang nak balik-balik dah. Tu dak kali bola kocek.